1, 2, 3. Jom dengarkan sembang Konti DJ SKK Channel. Okay. Terbaik. Tengok mana left right friend. Terbaik. Bukan nak tengok left right. Left right. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya lagi DJ Una bersama rakan saya. Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini bersama saya juga Hana. Dan senang sebutlah panggilan HZ je lah. HZ. Nama singkatan senang kata. Okey, jadi hari ni kita bersama tetamu special. Special. Ya, special. Istimewa. Dari SK Bagan Jerman. Ya, SK Bagan Jerman, Pulau Pinang. Jauh. Jauh tu. Memanglah jauh. Okey, jadi cikgu, kita nak minta cikgu perkenalkan dirilah sikit. Okey cikgu, perkenalkan diri cikgu. Siapa Okey dulu ni? cikgu perkenalkan diri cikgu dulu okey. Cikgu Muhammad Hafiz bin Mat Saad dari SK Bagan Jerman Pulau Pinang. Cikgu merupakan cikgu matematik. Cikgu matematik. Yes. Susah tu. Garang. Susah ke? Garang tak? Okey, kita buka buku sekarang. Tak boleh. Stres tengok. Okey. Okey, cikgu. Baik, saya nama Muhammad Zaihal bin Yaakob. Mengajar pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Pendidikan Ustaz lah. Islam. Ya, Ustaz. bolehlah panggil ustaz. Panggil ustaz lah no. Sebab Ustaz. baru nak start. Sudah mengajar selama 15 tahun. Oh, lama dah lah tu. Kalau boleh tanya tu berasal dari mana ni? Cikgu. Oh, cikgu memang Asal. anak jati Pulau Pinang. Oh. Ya, duduk di seberang perai. Pernah pergi Pulau Pinang ke tak pernah? Pernah? Mestilah pernah kan? Takkan tak pernah. Takkan tak pernah. Macam tu. Ustaz pula. Sama, saya pun anak kelahiran Pulau Pinang, tinggal pun di seberang Perai Utara. Nak kata kembang Jadi cikgu sangat teruja dengan konti DJ SK Kodiang. Sangat mantap. Terima kasih InsyaAllah. dah. Semoga orang kata lebih bersinar Terima kasih. di masa Segan akan pula. datang. Dia puji-puji ni macam kan. tu. Dah jawab apa? Kami dah, saya dah jenam. Dia dah je 5. Ni senior dah kiranya. Oh, senior lah. Saya penerus dia. Okey. Ya. Okey, jadi cikgu nak tanyalah kan cikgu dengan ustaz, apa pandangan pertama cikgu apabila sampai di sekolah Kodian ni? Apa tu? Okey, pandangan first impression lah orang kata kan. Ya, beside. First impression bila cikgu masuk di sini, satu perkataan cikgu boleh gambarkan, tenang. Tenang. Sebab apa? Tenang. Tenang dengan damainya angin-angin, sepoi-sepoi bahasa. Sekolah hampa kan dikelilingi oleh sawah padi kan. Ya, Adakah hampa setenang itu? Dekat dengan bukit mestilah sejuk. Betul So sangat tenang. Cikgu rasa pembelajaran di sini pun setenang itu. Betul. InsyaAllah moga-moga InsyaAllah. anak-anak SK Kodiang setenang itu dan terus cemerlang dengan jayanya. Terima kasih. Kalau ustaz pula macam mana? Saya rasa banyak juga perbezaan dengan sekolah Bagan Jerman. Tak sama lah, sebab terutama konti ni lah. Saya cukup tertarik dengan konti ni. Ya, sangat terima tertarik kasih. kan Sangat Ustaz? tertarik. Nanti pun cikgu buatlah. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti kami boleh masuk dalam Penang FM. Jadi sebelum tu kita hidangkan dulu lagu Desa Tercinta daripada Nora. Jadi suasana lagu ni macam suasana kampung lah kan. Betul, Desa Tercinta. Ya. Tahu dari mana tu? Ini zaman-zaman cikgu pun. Oi, lama. Terima kasih cikgu. Baik, sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Selamat maju jaya, sukses selalu Terima kasih. Terima kasih. Bye.